Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, waktu Zam menunjukkan tepat jam 11.51 pagi. Tuan-tuan dan puan, baiklah, terima kasih kepada tetamu-tetamu yang terus berada bersama dengan kami di Balairong MITC Melaka. Terima kasih diucapkan dan saya ingin memaklumkan sebentar saja lagi kita akan menyaksikan acara perarakan pasangan pengantin baru. Jadi terima kasih kepada pihak keluarga rombongan, iaitu pihak keluarga pengantin perempuan sekiranya dah pun tiba di ruangan pintu masuk utama. Dan yang telah mengambil tempat sebentar saja lagi kita akan sama-sama menyaksikan perarakan masuk ahli keluarga rombongan dahulu. Dan insyaAllah saya masih belum lagi dapat green light daripada pihak keluarga menandakan ahli keluarga rombongan tiba. Dan insyaAllah saya maklumkan sahaja bersama dengan ayahanda dan juga bonda rombongan kita, iaitu pengantin perempuan. Dan saya nak maklumkan sekali lagi, perarakan pasangan pengantin akan melalui laluan utama, iaitu laluan pintu masuk utama. Jadi sebagai melancarkan acara ini dan untuk memberikan momen yang terbaik kepada juru gambar dan juga juru video bertugas, jadi kita mohon kerjasama tuan-tuan dan puan untuk tidak melintasi laluan semasa acara perarakan berlangsung. Dan mohon kerjasama juga untuk kawal pergerakan anak-anak supaya tidak melintasi laluan utama semasa acara perarakan pasangan pengantin yang akan berlangsung sebentar sahaja lagi. Jadi tuan-tuan dan puan yang baru tiba, selamat tiba. Yang baru sampai, selamat sampai. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Apapun kita persilakan masuk tuan-tuan ya. Di balik penghadapan untuk sama-sama kita menikmati juadah pada hari ini dan juga sama-sama kita merealisasikan yakni rumahku syurgaku untuk pasangan raja sehari kita. Jadi selamat menjamu selera dan sama-sama kita nantikan acara perarakan pasangan pengantin yang akan berlangsung sebentar sahaja lagi. InsyaAllah tepat jam 12 ataupun 12 lebih sikit kita akan menyaksikan perarakan masuk ahli keluarga rombongan pengantin perempuan. Dan selepas itu kita akan sama-sama menyaksikan perarakan masuk pasangan mempelai kita, iaitu saudara Rushaidi bin Razid bersama pasangan pilihan hatinya saudari Nur Syazwani binti Roslan. Bismillahirrahmanirrahim. Bila waktu saya menunjukkan tepat jam 12.02 tengah hari. Tuan-tuan dan puan, nampaknya debaran pengantin kian terasa. Dan sebentar saja lagi kita akan menyaksikan acara perarakan pasangan pengantin baru. Jadi para tetamu yang dirahmati Allah sekalian, semoga setiap langkah tuan-tuan dan puan menghadiri majlis yang penuh keberkatan ini dikira sebagai amal soleh dan menjadi asbab bertambah eratnya silaturahim sesama kita. Jadi kepada para tetamu yang dihormati sekalian, sementara menantikan ketibaan keluarga pengantin perempuan sebentar saja lagi, marilah kita sama-sama menikmati hidangan yang telah disediakan oleh pihak Balairong, iaitu Balairong MITC bersama Bintang Catering. Dan alhamdulillah pelbagai juadah istimewa menanti tuan-tuan dan puan. Antaranya kita ada nasi berani yang cukup harum bersama dengan nasi putih. Seterusnya kita ada ayam masak merah, daging lemak rebung perut. Kita ada daging masak hitam, masak lemak rebung perut. Kita ada salad segar. Seterusnya kita ada timun, kita ada ikan masin. Seterusnya kita ada sambal belacan serta kopok ikan. Tak lupa juga kita ada buah tembikai sebagai pencuci mulut. Di sudut minuman pula tersedia pelbagai pilihan seperti air oren, kita ada sirap bandung, air jagung, air tembikai susu. Seterusnya kita ada air jambu batu dan juga air jagung serta air masak. Bagi yang gemarkan minuman panas, kita ada kopi O dan juga teh tarik turut tersedia. Jangan lupa menikmati aneka kuih muih tradisional seperti kari pap, kita ada onde-onde buah Melaka, serimuka dan pelbagai lagi. Turut disediakan bubur caca, bubur pulut hitam serta aiskrim Melaka yang pastinya menjadi kegemaran ramai. Jadi di setiap meja juga tersedia keropok roda untuk dinikmati bersama keluarga. Jadi silakan berjaga selera, semoga segala rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan menjadi keberkatan buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bila waktu saya menunjukkan tepat jam 12.21 tengah hari. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari diucapkan kepada anda tuan-tuan dan puan, muslimin dan juga muslimat yang baru saja hadir bersama-sama dengan kami di ruang udara ketika ini di majlis Walimatul Urus kedua pasangan mempelai yang diraikan pada hari ini, iaitu Putera Rushaidi bin Razid dan bersama pasangan pilihan hatinya Puteri Nur Syazwani binti Roslan. Baiklah tuan-tuan dan puan, hari ini Sabtu edisi 4 Julai 2026 bersamaan 18 Muharram 1448 Hijriah, berlokasi di Balairong MITC, iaitu Melaka International Trade Center, 75450 Aikro Melaka, Bandar Warisan Dunia. Tuan-tuan dan puan, bismillah pembuka bicara, selawat diiringi doa mulia, datang bertemu membawa mesra, moga diberkati hidup bahagia.
Burung merpati terbang sekawan hinggap sebentar di hujung laman. Silaturahim menjadi amalan. Rahmat Allah turun berpanjangan. Tuan-tuan dan puan, harum melati di tepi perigi, mewangi taman sepanjang hari. Kasih kerana Allah kekal abadi, rumah tangga bahagia hingga ke syurga nanti. Jadi para tetamu dan para jemputan yang dirahmati Allah sekalian, sementara menantikan ketibaan pihak keluarga, itu keluarga pengantin perempuan sebentar lagi, marilah kita sama-sama menikmati hidangan yang telah disediakan oleh pihak Balairong MITC bersama dengan Bintang Catering. Jadi insyaAllah daripada masa ke semasa saya akan terus menyampaikan info-info berkenaan dengan menu makanan yang disajikan hari ini. Dan terus bersama dengan kami, tak kira bersama dengan siapa pun anda sampai di majlis perkahwinan ini, dengan keluarga, dengan rakan-rakan, ya, dengan jiran-jiran dan dengan sesiapa sajalah, ya. Yang pastinya menu makanan yang dihidangkan oleh Balairong MITC begitu hebat dan juga menarik untuk anda nikmati. Bila tuan-tuan dan puan sambil-sambil menikmati hidangan yang telah disediakan, izinkan saya berkongsi sedikit maklumat berkenaan dengan Balairong MITC. Iaitu Balairong MITC merupakan antara lokasi yang sangat sesuai untuk majlis perkahwinan, walimatul urus, majlis kesyukuran, korporat dan pelbagai program istimewa. Jadi ruangnya luas, selesa, berhawa dingin serta mampu memberikan suasana yang indah buat mempelai dan para tetamu. Dan bak kata pepatah, kalau mencari tempat berprestij lengkap kemudahan, indah berseri, iaitu Balairong MITC menjadi pilihan majlis dikenang sepanjang hari. Jadi sementara kita menanti-nantikan kehadiran warga-warga rombongan ahli keluarga pihak pengantin perempuan dan juga pengantin kita dalam majlis perarakan sebentar lagi. Buat bakal pengantin yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan segala urusan dan mengurniakan majlis yang penuh keberkatan. Jadi sekali lagi marilah kita sama-sama mendoakan agar kedua-dua mempelai dikurniakan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah serta rezeki yang melimpah ruah. Jadi apapun, selamat menjamu selera semua. Jadi bunga melur harum mewangi disusun indah di atas dulang, akad terlafaz penuh bererti, semoga bahagia hingga ke syurga nanti. Jadi burung merpati terbang tinggi hinggap sebentar di pohon sana, kasih diikat kerana ilahi, moga kekal sampai ke syurga. Jadi tuan-tuan dan puan, air jernih mengalir tenang, tempat berwuduk sebelum sembahyang, rumah tangga penuh kasih sayang, berpandukan sunnah sepanjang zaman. Jadi bukan emas menjadi ukuran, bukan permata menjadi hiasan. Takwa itulah sebaik bekalan bahagia dunia hingga akhir zaman.